Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita mulakan dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyyin nuril ma'sum wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa kullama ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din wa ja'alna min 'ibadikal mukhlasina al-mukhlisina, amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita menunggulah mungkin insya-Allah kedatangan yang lain, kita baca Ummul Kitab dan juga 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Dengan niat pertama sekali, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kita akidah yang benar. Sentiasa menggunakan kita akidah yang benar, niat yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, adab yang benar, akhlak yang benar, taubat yang benar, cinta yang benar, guru yang benar, sahabat yang benar, serta jalan agama yang benar. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meletakkan kita di atas keafiatan yang berterusan dan pemeliharaan yang sempurna pada urusan agama kita, dunia kita, akhirat kita, jiwa rohani, pemikiran, tubuh badan kita, anak isteri, zuriat keturunan kita dan seluruh kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kegembiraan hati kita dan kebahagiaan jiwa kita, penyejuk mata kita dalam solat, dalam majlis ilmu, dalam majlis Al-Quran dan dalam majlis zikrullah dan segala ketaatan kepada Allah menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita sebaik-baik keadaan husnul khatimah. Moga-moga dapat kita pergi ke alam akhirat dengan penuh ketenangan, kebahagiaan dan kegembiraan, terpelihara daripada segala fitnah dan bid'ah dengan kesempurnaan iman dan kesempurnaan taubat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam yang berbahagia ini kita dikurniakan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambung lagi pengajian kita secara online dan secara berkitab. Ya. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun mengkhatamkan kitab yang pertama inilah. 40 hadis berkenaan dengan kelebihan 4 lafaz zikrullah. Dan saya harapkan masing-masing telah pun, moga-mogalah paling kurang 500 kali sehari semalam. Tapi targetnya kalau boleh 1000 dan ke atas lah. Jadi kalau cara nak mudah lagi, buatlah 200 lepas subuh, 200 lepas zuhur, 200 lepas asar, 200 lepas maghrib, 200 lepas isyak. Itu satu cara yang mudah lah. Kalau saya cadangkan, zikir macam biasa tu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian tambah tahlil 1, jadi 1 ataupun Allahu Akbar 34, dapat 100 kat situ. Kemudian tambah lagi La ilaha illallah 33, La hawla wa la quwata illa billah 33, dan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 34. Jadi kalau dapat amal yang ni, Masya Allah, setiap kali lepas sembahyang jadi 200, 200, 200. Maka kalau ada dapat amalkan 200 ni setiap kali lepas sembahyang, dapat 1000 dah. Yang lain-lain tu sebelum tidur dan waktu-waktu yang lain pagi petang tu, maka insya-Allah lebih daripada 1000 kali sehari. Alhamdulillah kita dah selesai kitab tersebut, maka kita berpindah pada kitab baru, iaitu kitab berkenaan zikir juga. Tapi ini sangat menarik. Kitab baru kita adalah Zikrullah selepas solat fardu. Kita akan jawab semua orang yang kata bid'ah sana bid'ah sini, tak ada zikir jahat, tak ada zikir pas sembahyang ni apa semua, sapu muka ni macam, semua ada dalam ni dah tuan-tuan. Bahkan jawapan terhadap apa yang mereka fitnahkan, kononnya Imam Syafi'i membid'ahkan ataupun melarang zikir jahat pas sembahyang, kita akan tengok sendiri dan nas daripada kitab Imam Syafi'i. Jadi alhamdulillah kita memilih macam ni tuan-tuan. Dua kitab yang kita pilih untuk pengajian kita ni, satu memang berbentuk membina kebijaksanaan syariah, iaitu yang salah satu daripada 5 topik ni lah: usul fiqh, maqasid syariah, qawaid fiqhiyah, siasah syariah, dan tarikh tasyri'. Jadi insya-Allah kita akan, salah satu daripada kitab, daripada ilmu ni kita akan mesti belajar lah. Itu yang kita belajar dalam kitab Syarahan Manzumatut Tark. Syarahan Manzumatut Tark ni adalah bawah kategori usul fiqh. Dan kita ambil juga hadis yang berkaitan dengan amalan harian, supaya kita ni jangan hanya ambil ilmu yang kita kata membina kebijaksanaan, kepetahan berbicara, kognitif lah kita kata, yang membina apa kita panggil kefahaman yang kuat seperti yang mana kita sebut tadi tu. Tapi kita nak seimbangkan ilmu yang kita belajar ni membawa kita kepada amalan, bukan membawa kita kepada berdebat-debat semata-mata ataupun merendah-rendahkan orang lain, tidak. Sebab kalau guru mengajar anak muridnya untuk menuduh orang lain dan membid'ahkan orang lain, sedangkan perkara tak bid'ah, guru tu akan dapat saham. Guru tu akan dapat saham atas segala apa yang dibawa oleh anak murid dia. Sebab dia yang mengajar anak murid dia untuk mengotorkan lidahnya dengan mencaci para muslimin. Jadi jangan jadi guru yang begitu. Kalau kita adalah seorang guru, jangan tuan-tuan. Guru ni sama ada pahala besar atau dosa besar. Pahala besar kalau yang diajarnya tu yang bermanfaat, maka diamalkan oleh masyarakat dan anak muridnya, maka moga-moga dia juga dapat pahala seperti mana orang yang beramal dengannya. Tapi wal-iyazubillah, kalau dialah yang mengajar masyarakat untuk mengotorkan lidah mereka dengan mencaci para ulama,
dengan menuduh kafir terhadap saudara Muslim, dengan membida'ahkan perkara yang tidak bida'ah, maka begitu jugalah. Guru tu juga akan dapat saham kerana dia telah memulakan ataupun dialah yang mengajar kejahatan kepada masyarakat. Maka hati-hatilah kita sebagai seorang guru, hati-hatilah kita sebagai seorang yang mengajar agama, jangan sampai kita menyebabkan masyarakat menjadi kotor. Masyarakat yang asalnya hatinya bersih ataupun yang tidak mempunyai sangka buruk terhadap para ulama, tiba-tiba kerana orang ni mengajar agama zahirnya, tetapi mengajar agama tanpa adab, maka apa yang didapat adalah saham-saham kejahatan dan saham-saham keburukan. Maka kita dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, kita tak begitu, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebarkan yang baik-baik, sebarkan yang baik-baik, dan bila kita menegur, kenalah ada adab. Baik. Maka kita sambung buku baru kita pada malam yang berbahagia ini. Dan buku ni insya-Allah nanti kita akan buka untuk tempahan daripada saudara Arif. Tuan-tuan boleh tempah insya-Allah. Dan ini sangat penting, tuan-tuan. Okey. Jadi sewaktu saya menghimpunkan hadis-hadis berkenaan dengan zikir, maka saya mendapati bahawa ada 4 tempat di mana anjuran berzikir begitu banyak. Pertama, selepas solat fardu. Yang kedua, semasa memasuki waktu pagi. Dan tak ada khilaf memasuki waktu pagi itu adalah dengan masuknya waktu subuh. Yang ketiga, ketika memasuki waktu petang. Ketika memasuki waktu petang ni ada khilaf ulama. Ada yang kata lepas zuhur, ada yang kata lepas asar, ada yang kata lepas maghrib. Tapi yang masyhurnya memasuki waktu petang tu lepas asar. Dan yang ketiga, yang keempat adalah zikir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur. Ya. Jadi ni 4 tempat yang begitu banyak anjuran berzikir. Okey, dan kalau nak tambah satu lagi boleh ketika waktu sahur. Okey, terutamanya istighfar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir selepas solat fardu ni adalah satu tuntutan yang begitu banyak dalam Islam. Satu tuntutan yang begitu banyak dalam Islam. Dan adalah sangat ironi orang yang kalau dia mengata dia nak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sangat anti kepada zikir selepas solat fardu. Dan sangat ironi yang kata nak ikut Rasulullah tapi sangat bersikap anti dengan zikir selepas solat fardu terutamanya. Dan yang paling pelik lagi, bila dikatakan tidak ada dalil untuk zikir selepas solat fardu, ini lagilah ajaib. Itu lagilah ajaib. Maka kita di sini insya-Allah sedikit kita akan menjawab, ya. Kita akan menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Nanti sama-samalah kita baca dulu, tuan-tuan, muqaddimahnya terlebih dahulu. Okey, dan kita mulakan dengan pendahuluan insya-Allah. Baik. Kita pergi pada pendahuluan, ya. Ataupun kita tengok isi kandungan dulu. Tuan-tuan boleh tengok, So kita ada pendahuluan, okey. Kemudian nas Al-Quran yang menganjurkan kita berzikir selepas solat fardu. Jadi kalau ada orang kata tak ada dalil anjuran berzikir pas sembahyang, kita kata wallahi ajib. Sangat ajaib kata-kata kamu tu, sebab anjuran berzikir pas sembahyang ni ada dalam Quran. Bahkan anjuran berdoa pun kita sharekan juga ni. Yang ni kita dah share pada minggu lepas sedikit, orang kata teaser kan. Kita akan tengok anjuran berzikir selepas solat khauf, anjuran berzikir selepas solat Jumaat, anjuran berzikir lepas solat secara umum, dan anjuran berdoa selepas solat. Dan kemudian kita akan tengok hadis pada malam ni insya-Allah. Tak sempat kot. Okey, syaitan adalah sering berusaha melalaikan seseorang daripada berzikir lepas sembahyang. Kemudian kita akan tengok fadilat yang besar untuk duduk berzikir lepas sembahyang. Kemudian amalan menyapu muka selepas solat. Kemudian ayatul aiz. Kemudian istighfar dan zikir Allahumma antas salam, dan seterusnya. Kenapa dipilih? Kenapa Rasulullah memilih lafaz as-salam? Daripada nama-nama Allah, Rasulullah pilih as-salam dan dal jalali wal ikram.
kemudian zikir tahlil, kemudian zikir subhanallahil azimi wa bihamdih, terutamanya lepas subuh, kemudian doa Allahumma ajirni minan nar. Kemudian imam disunatkan berpaling daripada arah kiblat ke sebelah kanan ataupun menghadap ke makmum. Kemudian anjuran membaca Al-Fatihah. Ini tak pelik, ada orang dia takut nak baca Fatihah, astagfirullahalazim. Kita dah sebut dah, common sense pun Syekh kalau lepas solat subuh selain subhanallah alhamdulillah ada lagi tak? Oh, banyak sangat ya. Banyak sangat. Kita akan tengok satu-satu nanti. Ini baru zikir pas sembahyang. Ini belum zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang, kalau yang antara yang terbaik sekali, zikir al-wirdul latif lah. Dia ada wirdul kabir. Wirdul kabir tu panjang sangat. Wirdul latif, al-imam Abdullah Alawi al-Haddad, itu memang zikir pagi petang yang subhanallah, fadilatnya sangat besar. Okey, kita akan baca bab zikir pagi petang tu. Saya ada sedang siapkan juga buku lain berkenaan dengan anjuran zikir pagi dan petang. Memang betul kata para ulama, di antara zikir-zikir yang amalannya, pahalanya sangat besar, zikir pagi dan petang. Maksudnya zikir ketika memasuki waktu pagi dan zikir ketika memasuki waktu petang. Kemudian ayat 163 dari surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kemudian ayat kursi. Kalau ditanya pada saya apakah wirid paling penting lepas solat fardu, kita kata ayatul kursi. Tapi tak apalah tu. Kemudian dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, terutamanya lepas isyak ataupun lepas maghrib. Kemudian 3 kul, jangan tinggal tuan-tuan lepas solat. Kalau ikutkan anjuran yang baik, sebenar-benarnya tuan-tuan, 3 kul 3 kali, setiapnya 3 kali lepas subuh dan juga lepas asar ataupun lepas maghrib. Yang lain sekali lepas Jumaat 7. Dia memang 3 kul ni tuan-tuan, perbanyakkan 3 kul. Apatah lagi kita duduk dalam zaman sekarang ni. Saya pun biasa sekarang ni kalau solat qabliyah ke ba'diyah, memang saya suka baca 3 kul. Sebabnya kalau tuan-tuan baca fadilat dia terlalu dahsyat lah. Okay. Kemudian tahlil kamir dan zikir la mani' ni, ya Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la rad lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nanti saya akan terangkan kenapa ada sebahagian zikir tu walaupun warid dalam hadis-hadis yang sahih tapi tak masyhur di kalangan masyarakat. Bila saya tengok, faktor utama mungkin antaranya kerana lafaznya tu agak sukar untuk dihafal oleh masyarakat awam. Jadi yang tersebar ni adalah lafaz-lafaz yang mudah-mudah lah. Kemudian doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Kemudian tasbih. Kemudian baqiyatus solihat yang kita kata ada 5 riwayat tu. Kemudian ada zikir hasballah. Kemudian ada kelebihan zikir antara maghrib dan isyak. Kemudian manhaj ulama kita buat majlis zikir selepas solat fardu. Itu berzikir secara berjemaah dengan suara yang jahar tetapi tidak menyakitkan dan tidak melampau, Dan kita akan jawab naratif fitnah yang dibuat oleh sebahagian golongan Wahabi. Kononnya Imam Syafi'i melarang zikir secara mengangkat suara pas sembahyang. Itu satu pembohongan yang amat nyata. Kita akan nukilkan daripada kitab Imam Syafi'i sendiri, Al-Um. Dan kita akan tengok bagaimana dahsyatnya pembohongan golongan ni lah. Ini menjawab naratif fitnah. Menolak naratif fitnah berkenaan dengan pendirian Imam Syafi'i berkenaan zikir jahar selepas solat fardu. Kemudian doa lepas solat. Ya Allah, doa lepas solat. Punyalah banyak. Dan kemudian di antara doa Rasulullah selepas solat. Kemudian doa secara berjemaah kita akan terangkan. Itu yang saya terangkan tu, doa berjemaah lepas solat tu. Sebab golongan ni, ekstrim ni, dia tak bagi kita berdoa berjemaah, tak bagi kita zikir berjemaah, tak bagi kita doa mengangkat tangan. Itu fatwa rasmi mereka lah. Bagi mereka bid'ah. Kalau mereka simpan pandangan tu untuk diri sendirinya boleh tahan. Tapi sekarang ni mereka mewajibkan pandangan yang pelik itu kepada orang lain. Dan memang mereka sangat sikap anti zikir secara berjemaah. Tuan-tuan boleh tengok golongan-golongan ini, siapa jadi golongan dia, pertama sekali dia akan anti zikir secara berjemaah. Kita bawa mai. Antara yang pernah doa secara berjemaah ni Nabi Musa dengan Nabi Harun. Dan antara yang pernah berdoa secara berjemaah adalah Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Jibril.
Bahkan kita pun pernah berdoa secara berjemaah dengan mengaminkan Fatihah imam. Dan kita akan tengok nanti doa yang dianjurkan secara berjemaah secara sunnah qauliyah dari Rasulullah SAW. Okey, kemudian doa dengan mengangkat tangan dan menyapu muka. Ini memang sebenar-benarnya tuan-tuan dah terlalu banyak. Bahkan ulama menghimpunkan banyak hadis. Bahkan ada yang kata seolah-olah benda ni hampir-hampir mutawatir. Maksudnya berdoa dengan menadah tangan ni hampir-hampir mutawatir. Terlalu banyak. Terlalu banyak riwayat dan amalan yang dipindahkan oleh para ulama kepada kita ni. Terlalu masyhur. Tapi mereka membida'ahkan doa mengangkat tangan lepas sembahyang. Sebab tu mereka bila tengok orang doa angkat tangan lepas sembahyang, tak nak angkat. Tapi kalau dia tak nak angkat, boleh tahan lagi. Kalau mereka cuba membida'ahkan, melampau lah. Kemudian kita akan tengok rumusan berkenaan zikrullah dan doa lepas solat. Kemudian kita akan tengok bersalam-salam selepas solat, apa hukumnya. Kemudian kita akan tengok wirid qushashi atau madani yang biasa diamalkan di tanah Melayu kita. Dan kemudian ada amalan para ulama terpilih banyak tuan-tuan. Tapi yang saya sempat tulis sekarang ni, amalan yang saya sendiri ambil secara bersanad daripada kitab Anwarul Athar Al-Mukhtasar Bisalawat ala Nabi Al-Mukhtar, di mana Imam Shibli membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya. Kemudian beliau akan bersolat kepada Rasulullah SAW dan ada ru'yah solihah yang dilihat oleh Imam Abu Bakar Mujahid berkenaan dengan amalan Imam Shibli ni yang kita akan tengok pada masa akan datang kalau kita sampailah. Lambat lagi tu hujung tu. Jadi kita mulakanlah insya-Allah. Baik. Semoga Allah SWT bagi kita taufik lah untuk kita jadi di kalangan orang-orang yang mengambil berat tentang zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Zikrullah adalah satu lafaz yang meliputi amalan zahir dan batin. Zikrullah ni ada dua makna yang utama. Pertama, menyebut, itu lidah. Itu lidah. Yang kedua, mengingat. Itu minda ke hati ke, dua-dua boleh. Jadi bila kita sebut zikir, dia merangkumi dua makna utama. Makna zahirnya adalah menyebut, makna batinnya adalah mengingat. Jadi subhanallah, zikir ni dari segi makna lughawi dia pun telah merangkumi zahir dan batin. Okey, baik. Ia merujuk kepada perbuatan zahir menyebut Allah dengan lidah khususnya, dan perbuatan batin mengingati Allah dengan hati dan minda. Dengan hati dan akal lah. Tak apa, tak ada masalah. Hati, minda, akal tak ada masalah. Jadi itu zikrullah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok bila kita nak terjemahkan kan, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha zikran. Wahai orang-orang yang beriman, zikran kathira, berzikirlah kepada Allah dengan sebenar-benar zikir sebanyak-banyaknya. Apa maknanya? Wahai orang-orang beriman, sebutlah dan ingatlah Allah dengan sebutan dan ingatan yang sebenarnya sebanyak-banyaknya. Sebab itu bila-bila Allah perintahkan orang beriman berzikir, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Saya tengok ni. Ini melibatkan nas Al-Quran dan maka kita nak betul-betul tahqiq lah. Surah Al-Ahzab ayat 41. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allahu akbar. Bila Allah perintahkan kita berzikir, Allah tak perintahkan sikit-sikit. Allah perintahkan kita zikir banyak-banyak. Zikran kathira. 41 surah Al-Ahzab. Jadi bila nak terjemah ayat tu macam mana? Wahai orang-orang beriman, sebutlah dan ingatlah Allah dengan ingatan dan sebutan yang sebenar-benarnya, zikran tu, kathira, yang sebanyak-banyaknya. Itulah bila Allah perintahkan kita berzikir, memang Allah suruh banyak-banyak. Panjang nak ulas sebab ni, tapi maknanya kita stop kat sini dulu.
Kenapa bila perintah-perintah lain tak begitu? Kenapa perintah zikir je banyak? Okey, baik. Oleh kerana itu, zikrullah diterjemahkan sebagai menyebut dan mengingati Allah. Okey, tiada perintah Allah dalam Al-Quran. Tiada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah yang lebih banyak daripada perintah untuk melakukan zikrullah. Adakah saya reka statement ni? Bukan. Statement ni saya ambil daripada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Said Ramadan Al-Buti kata apa? Kalau kamu tengok perintah Allah dalam Al-Quran, tidak ada perintah yang lebih banyak daripada perintah untuk berzikir. Dan kalau kamu tengok perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah, maka tidak ada perintah yang lebih banyak daripada perintah untuk berzikir. Maka sebab itulah orang yang bersifat anti zikir sebenar-benarnya mereka memang tidak faham Al-Quran dan Sunnah. Kerana kalau betul-betul mereka faham Al-Quran dan Sunnah, pasti mereka akan mencintai zikir, mereka akan memperbanyakkan zikir dan mereka tidak akan bersifat anti zikir. Jadi mukadimah yang lebih panjang saya letak dalam kitab saya yang lain, 50 hadis zikrullah. Tuan-tuan download lah. Saya rasa saya masih lagi letak link dia tu dekat dekat website saya. Tak lama lagi saya akan hilangkan. Tak lama lagi banyak buku-buku yang saya dulu share secara PDF mungkin akan di-remove. Sebab apa? Ada sebab dia lah. Yang bermakna nanti insya-Allah kalau saya dah buka kedai buku ataupun saya kata dah buka Shopee, mungkin insya-Allah itu akan ditarik balik lah. Jadi boleh dapatkan hard copy daripada Shopee insya-Allah. Jadi sementara tak ada lagi tuan-tuan, ambil lah mana yang patut. Ya. Baik, insya-Allah. Jadi tidak ada perintah Allah yang lebih banyak daripada zikir. Tak ada perintah Rasulullah SAW yang lebih banyak daripada zikir. Zikrullah sentiasa diperintahkan dalam setiap keadaan. Berdiri, bangun, berbaring, senang, susah dan sangat susah, takut, sedih dan gembira. Zikrullah diperintahkan oleh Allah dengan kadar yang sebanyak-banyaknya yang kita dah tengok tadi, surah Al-Ahzab 41. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dan sebutlah nama Allah dengan ingatan dan sebutan yang sebanyak-banyaknya, kathira. Zikran kathira. Zikrullah adalah amalan yang paling luas dalam syariat Islam. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang yang tak faham tentang masalah ni, dia sangat sempit dalam bab zikir. Dialah orang paling menyempitkan bab zikir. Inilah amalan yang paling luas. Orang nifas ke, orang haid ke, orang dalam keadaan junub ke, dalam keadaan tak ada hadas besar, berbaring ke, boleh amalkan zikrullah. Tengah mandu, tengah apa saja, tengah potong daging, tengah masak sup, boleh dan dituntut untuk melakukan zikrullah. Zikrullah boleh dilakukan dengan lisan atau dengan hati atau dengan kedua-duanya sekali. Dan sebenarnya kalau nak cerita panjang, zikrullah boleh dilakukan secara jasmani dan rohani. Dan zikrullah secara rohani ni, ya Allah, kalau kita belajar dengan ulama-ulama sufi luas ni tuan-tuan, ada zikir latifah, ada nafi isbat, ada zikir sir, ada latifah pun ada macam-macam jenis latifah. Kemudian ada zikrul maut, ada rabitah kubur, ada rabitah masyar, ada rabitah syekh, ada muraqabah ahadiyah, ada muraqabah ma'iyah. Macam-macam peringkat-peringkat muraqabah lagi. Ada tafakur. Jadi bentuk-bentuk zikir secara rohani ni pun tersangat banyak. Tersangat banyak. Okey. Kemudian zikrullah boleh dilakukan dengan suara yang perlahan atau suara yang didengari atau nyaring. Bahkan boleh dilakukan dengan hati atau lidah macam kita sebut tadi. Zikrullah boleh dilakukan secara berseorangan di tempat yang sunyi atau secara berkumpulan, berjemaah di tempat yang terbuka. InsyaAllah nanti tuan-tuan, saya dah himpunkan dah ni perbahasan tentang majlis zikir ataupun zikir jama'i ataupun zikir secara beramai-ramai.
Kita ambil fatwa-fatwa ulama muktabar. Supaya tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi rasa was-was. Kemudian zikrullah boleh dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid atau surau, bahkan di tempat-tempat umum seperti pasar atau kedai. Zikrullah boleh dilakukan tanpa wuduk, dengan wuduk atau dalam keadaan hadas besar sekalipun, seperti perempuan yang berada dalam keadaan haid dan nifas. Zikrullah bukan sahaja dituntut ketika melakukan ibadah dan selepas melakukan ibadah, bahkan ni tuan-tuan, zikrullah dituntut selepas melakukan dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Bila Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa, orang bertakwa ni ciri dia apa? Pertama, dia susah nak buat maksiat. Tapi kalau dia buat maksiat, dia cepat-cepat bertaubat. Dia tu apa dia? Dzakarullah. Lepas buat dosa, kita dituntut untuk berzikir. Ada beberapa fastaghfirullaha lidhunubihim, maka mereka beristighfar kepada Allah SWT di atas dosa-dosa mereka. Okey, dan ada banyak perbahasan mengapa kena cepat-cepat berzikir selepas melakukan maksiat. Antara faedahnya ialah mempercepatkan hilangnya kesan maksiat pada hati dan pada diri kita. Itu belum ada hadis yang lain yang seorang manusia itu apabila melakukan kesalahan, maka malaikat belah kanan kata pada malaikat belah kiri, jangan catat lagi, bagi dia masa. Ada riwayat kata 4 jam, ada riwayat kata 6 jam. So, dalam tempoh tu, malaikat pencatat belah kiri dia tak catat lagi dosa tu. Menunjukkan bahawa kalau seseorang tu segera bertaubat selepas melakukan dosa, maka tidak dicatat. Seolah-olah tak tercatat pun dosa tersebut dalam buku amalan dia. Bahkan bila Sayyidina Abu Dzar rasanya ataupun Abu Darda riwayat bertanya kepada Rasulullah, bila Rasulullah sebut ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, maka maknanya lepas buat jahat cepat-cepat buat baik. Dan ulama kata kalau buat jahat tu sembunyi, buat baik sembunyi. Kalau buat jahat secara terang-terangan, buat baik pun secara terang-terangan. Bahkan sebagian ulama berpandangan di tempat bumi mana kamu melakukan maksiat, di tempat itulah kamu melakukan ketaatan. Cepat-cepat. Dan ada riwayat, ada tafsiran, maksudnya melakukan solat sunat taubat. Jadi adalah dulu ada satu orang kawan saya terpengaruh dengan golongan ekstrim ni, dia kata tak ada dalil solat sunat taubat. Saya himpun saya bagi kat dia. Alhamdulillah, lepas tu tak dengar dah dia komen kononnya solat sunat taubat ni bid'ah lah apalah. Tak ada kerja tuan-tuan. Semua benda nak dibid'ahkannya. Okey. Jadi kalau selepas melakukan dosa pun dituntut untuk berzikir, bagaimana selepas solat? Jadi sebab tu kita kata orang yang kata tak ada zikir pas solat ni jahil, sangat-sangat jahil. Sangat-sangat jahil. Kemudian ada zikrullah yang disyariatkan secara umum tanpa penentuan bentuk, tanpa penentuan waktu, tanpa secara umum, dia panggil secara umum dan juga secara mutlak. Mutlak tak diikat dengan kaifiat-kaifiat tertentu dan sebagainya. Dan ada zikrullah yang disyariatkan secara khusus dengan lafaz yang khusus seperti zikir-zikir ibadat. Okey. Zikir-zikir solat dan sebagainya. Dan tiada amalan yang lebih umum dan lebih mutlak berbanding zikrullah. Di antara waktu-waktu utama yang amat dituntut untuk seorang Muslim melakukan zikrullah selepas solat fardu, 1/3 malam yang terakhir, sebelum subuh, selepas solat subuh sehingga terbit matahari, selepas asar atau sebelum maghrib, di antara maghrib dan isyak, sebelum tidur, ketika menghadapi kesusahan, ketika bertaubat selepas melakukan dosa, ketika melakukan ibadah-ibadah haji dan umrah dan lain-lain. Jadi berdasarkan banyaklah dalil menunjukkan bahawa zikrullah ni dituntut dalam semua keadaan. Perbahasan tentang adakah zikrullah dituntut ketika qada hajat nanti kita boleh bincang. Memang itu khilaf ulama. Ada ulama kata tak dituntut, ada ulama kata dituntut tapi dengan maqam yang sesuai, dengan bentuk yang sesuai pada waktu tersebut.
Adalah beberapa bahasan-bahasan yang kita boleh pergi satu hari nanti. Jadi nanti kita akan tengok insya-Allah pada masa akan datang nas-nas Al-Quran bagi anjuran berzikir selepas solat fardu. Jadi ni yang kita nak tunjuk. Siapa yang dakwa kata tak ada dalil, okey, untuk perintah berzikir lepas solat, kita kata kami mulakan dengan Al-Quran dulu. Ada 3 ayat. Ya. Untuk kita sahabat Abu Dhar. Okey, terima kasih Anwarul Bayan, ya, terima kasih. Abu Dhar yang bertanya tentang apa kita panggil, adakah di antara hasanat itu adalah mengucap la ilaha illallah? Maka Rasulullah kata bahkan ia adalah sebaik-baik hasanat. Maka dianjurkan tuan-tuan, lepas lakukan dosa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dianjurkan bertahlil selepas melakukan dosa. Ya, betul. Ada hadis Ustaz Ahmad. Nanti kita akan datang banyak lagi hadis kita akan tengok. Jadi sebab itu kita selalu pesan kepada masyarakat, jangan cepat buat kesimpulan. Kalau hanya tahu 1 hadis, 2 hadis ataupun tak tahu apa-apa terus kata tak ada dalil, haram. Bahkan ditakuti dosa itu sangat besar. Dosa yang sangat besar ni apa? Menghalalkan yang tak haram, menghalalkan yang tak halal, mengharamkan yang tak haram. Jadi bila orang tu kata bid'ah zikir pas sembahyang, bid'ah gini, bid'ah, dia mengharamkan perkara yang tidak haram. Kan dah jatuh besar dosanya tu. Kan dah jatuh besar dosanya tu. Jadi hati-hati, jangan cepat dakwa-dakwi, jangan. Terutamanya berkenaan dengan hukum hakam. Jangan. Tak tahu diam, tak bersetuju, tak tahu, tak mengkaji lagi, tak belajar lagi, tak menyeluruh lagi, diam. Apatah lagi perkara itu diamalkan oleh para ulama, pasti mereka ada hujahnya. Okey. Maka takat ini dulu pada malam ini.